Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Pernah tak anda rasa macam dah buat macam-macam, dah jaga makan, tapi bila cek, kolesterol masih tinggi? Mesti geram kan? Anda tak keseorangan. Hari ini kita nak bongkar 5 kesilapan biasa yang mungkin jadi puncanya tanpa kita sedar pun. Yelah, kita dah mula makan sihat, kurangkan minyak, elak santan pekat. Rasa macam dah jadi orang paling sihat dah. Tapi bila dapat result, nombornya macam tak bergerak. Aduh, memang boleh rasa nak putus asa. Jadi, apa sebenarnya yang tak kena ni? Jom kita dedahkan 5 punca tersembunyi ini. Tujuannya supaya usaha anda lepas ni tak sia-sia. Dan yang paling penting, anda tak lagi ulang kesilapan yang sama. Okey, jom kita mulakan dengan kesilapan yang pertama dan yang ni boleh dikatakan yang paling besar sekali. Kita mungkin sedang lawan musuh yang salah selama ni. Selama ni, kita semua takut dengan lemak. Kita elak telur, kurangkan daging, risau dengan santan. Tapi tahu tak, dalang sebenar selalunya bersembunyi di tempat lain, iaitu gula dan karbohidrat yang diproses, macam nasi putih, roti putih dan segala kuih-muih manis tu. Bila kita ambil benda-benda ni berlebihan, hati kita akan tukarkan gula tu jadi sejenis lemak jahat yang dipanggil trigliserida. Dan inilah yang terus naikkan bacaan kolesterol jahat atau LDL. Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Kajian dari institusi terkemuka pun dah sahkan diet yang tinggi dengan karbohidrat proses ni sama bahayanya dengan lemak tepu untuk jantung kita. Ini bukti jelas yang tunjukkan fokus kita selama ni mungkin dah tersasar sikit. Jadi, apa nak buat? Senang je. Kembali kepada makanan yang sebenar atau orang panggil whole foods. Dan paling penting, jangan takut pada lemak sihat. Lemak dari avokado, ke kacang, ikan salmon, minyak zaitun. Ini semua sebenarnya kawan baik kita. Mereka bantu turunkan kolesterol jahat tu. Seterusnya, kesilapan nombor 2. Yang ni ramai yang mudah terjerat. Kita semua suka jalan pintas kan? Tapi dalam bab kolesterol ni, jalan pintas tu selalunya adalah satu perangkap yang kita panggil pil ajaib. Kita ni mudah sangat terpengaruh dengan iklan. Nampak je janji manis, makan kapsul ni kolesterol turun mendadak. Terus kita percaya. Hakikatnya, tak ada satu pun suplemen dalam dunia ni yang boleh buat magic kalau asas pemakanan dan gaya hidup kita masih berterabur. Tapi, kalau anda tetap nak ambil suplemen, itu tak salah. Cuma, pilihlah yang ada bukti saintifik macam steroid tumbuhan atau minyak ikan omega 3. Dan, kena ingat, perkataan penting di sini ialah pelengkap. Ia hanya berkesan kalau digabungkan dengan usaha kita yang lain, bukan sebagai jalan mudah untuk ganti semua usaha tu. Okey, sekarang mari kita sentuh pasal 2 sabotaj senyap ni. Kita selalu pandang remeh, tapi impak daripada kolesterol kita, sangat besar. Apa dia? Stres dan tidur. Macam mana stres boleh kacau bacaan kolesterol? Sebenarnya ada kaitan biologi yang sangat jelas. Bila kita stres berpanjangan, badan kita akan hasilkan banyak hormon kortizol. Hormon inilah yang seolah-olah pergi bisik ke hati kita, "Hey, hasilkan lagi banyak kolesterol." Walaupun makanan yang kita makan tu dah cukup sihat. Tidur pun sama pentingnya. Cuba tengok data ni, memang terkejut. Tak cukup tidur, kurang dari 6 jam, untuk seminggu je dah boleh naikkan kolesterol jahat dan trigliserida kita sampai 15%. Bayangkan kalau benda ni berlarutan berbulan-bulan. Tapi jangan risau, penyelesaiannya tak rumit dan tak perlukan belanja besar pun. Cuba amalkan 3 tabiat mudah ni. Belajar teknik pernafasan untuk tenangkan diri, letak telefon atau tutup TV 30 minit sebelum tidur. Dan yang paling penting, cuba dapatkan tidur yang cukup antara 7 hingga 8 jam. Disiplin kecil macam ni boleh bawa perubahan yang sangat besar. Kesilapan nombor 4 pula berkaitan dengan aktiviti fizikal. Mungkin anda rasa anda dah cukup aktif. Tapi adakah aktif anda tu betul-betul cukup untuk bagi kesan pada kolesterol? Jom kita tengok. Berjalan dari tempat letak kereta ke pejabat tu bagus. Tapi ia tak dikira sebagai senaman yang berkesan. Untuk betul-betul nampak perubahan pada kolesterol, kita perlukan sekurang-kurangnya 150 minit aktiviti aerobik setiap minggu. Bunyi macam banyak, tapi sebenarnya itu cuma 30 minit 5 kali seminggu je. Contohnya macam berjalan laju, berbasikal atau berenang. Dan inilah keistimewaan bersenam yang tak ada pada benda lain. Ia bagi kita kesan 2 dalam 1. Bersenam bukan sahaja bantu turunkan kolesterol jahat, LDL, tapi pada masa yang sama, ia juga bantu naikkan kolesterol baik, HDL, kolesterol yang jadi macam pengawal untuk lindungi jantung kita.
Dan sampailah kita kepada kesilapan yang terakhir. Yang ini boleh kata masalah kita semua. Kurang sabar. Kita nak tengok hasil serta-merta. Tapi kita mungkin sedang memantau dengan cara yang salah dan terlalu awal. Ramai yang dah semangat ubah gaya hidup, tapi lepas 2-3 minggu, tengok nombor tak turun, terus putus asa. Kena ingat, turunkan kolesterol ni macam lari maraton, bukan lari pecut. Badan kita perlukan masa, sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan untuk betul-betul tunjukkan kesan positif daripada perubahan yang kita buat. Jadi, lain kali bila dapat keputusan ujian darah, jangan hanya fokus pada satu nombor je. Cuba jadi macam detektif sikit. Lihat gambaran penuh. Tengok trend bacaan dari semasa ke semasa. Dan yang paling penting, cuba kira nisbah kolesterol total kepada HDL anda. Nombor inilah yang beri gambaran risiko sebenar. Matlamat kita adalah untuk dapatkan bacaan nisbah ni di bawah 4.0. Okey, sebelum kita habis, jom kita imbas kembali ke 5 kesilapan ni laju-laju. Ingat ya, 5 perkara ni. 1. Jangan cuma takut lemah tapi lebih risaukan gula. 2. Suplemen tu pembantu bukan hero utama. 3. Jaga stres dan tidur anda. Ia sangat penting. 4. Pastikan senaman anda cukup intensiti dan durasinya. Dan 5. Bersabar dan pantau bacaan anda dengan strategi yang betul. Tujuan perkongsian hari ini bukan untuk kata anda salah. Langsung tak. Sebaliknya, ia adalah untuk bagi anda senjata dan pengetahuan yang betul. Usaha anda selama ini tak sia-sia. Ia cuma perlu dihalakan ke sasaran yang betul untuk dapatkan hasil yang maksimum. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Cuba renung sekejap. Daripada 5 kesilapan yang kita bincangkan tadi, yang mana satu agaknya yang paling kena dengan diri anda? Mengenal pasti puncanya adalah langkah pertama ke arah kejayaan. Terima kasih kerana bersama saya.